Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, hari ini saya nak sentuh satu isu besar yang sedang hangat bila Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang menulis sebuah artikel rutin beliau, Minda Presiden PAS, yang bertajuk PAS Meninggikan Islam Bukan Menunggangnya, bertarikh 20 Januari 2026 yang lalu. Baik, kita hormati pendirian beliau dan partinya. Tetapi saya ingin mengingatkan satu perkara yang sangat penting kepada kita semua. Islam itu tinggi dengan kebenaran dan akhlak mulia, bukan dengan monopoli sesuatu parti. Dan dalam artikel itu, kita dapati beberapa kenyataan yang keras, melampau dan boleh dianggap bahaya. Antaranya Presiden PAS dalam artikel itu mendakwa yang pertama, semua parti Islam yang berjuang untuk menegakkan semula Islam, termasuk Parti Islam se-Malaysia PAS, menjadi sasaran. Antaranya dengan meletakkan pelbagai jenama yang buruk seperti pelampau Islam atau penunggang agama. Mereka bertopengkan simpati kepada Islam. Kedua, perjuangan PAS bagi mendapatkan kuasa politik demi mendaulatkan Islam yang berkuasa memerintah, menjadikan PAS sasaran kepada semua kumpulan yang anti-Islam, kata beliau. Ketiga, Presiden PAS itu juga mendakwa peranan Parti Islam ialah memimpin umat selepas ketiadaan kerajaan Islam yang berkuasa. Peliknya, siapa yang melantik parti politik Islam sebagai pengganti kepada sesebuah kerajaan Islam? Dan siapa yang mengesahkan mereka parti yang telah selari dengan Islam dan mewakili Islam dan suara Islam? Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pertama sekali kita kena jelas, Islam agama bukan milik mana-mana parti, Islam milik umat. Dan bila bercakap, ada parti yang bercakap seolah-olah hanya mereka mewakili Islam dan siapa yang kritik mereka dianggap musuh agama, ini sudah lari daripada adab siasah Islam ataupun siasah syar'iyah. Saya tegas dalam hal ini, menegur parti bukan bermaksud menentang Islam. Tidak menyokong suatu parti bukan bermaksud menolak syariah. Kalau tidak, kita sedang ajar rakyat, khususnya masyarakat Muslim di Malaysia, dengan satu formula yang salah, undi parti bermaksud beriman. Tak undi satu parti, ia sesat. Ini bahaya, sahabat-sahabat. Kedua, saya ingin kita bezakan dua perkara. Islam sebagai panduan nilai dan Islam sebagai alat kempen politik kepartian. Islam memang memandu dan kita memerlukan Islam dalam memandu politik dengan keadilan, dengan amanah, kebajikan rakyat. Tetapi bila ayat Al-Quran dijadikan poster undi, bila agama jadi senjata hentam lawan, bila ceramah politik jadi mimbar menghukum iman, parti dan calon lain, yang tercalar bukan parti dah. Yang rosak adalah kesucian agama Islam. Saya tegaskan lagi sekali, Islam mesti memimpin politik, bukan politik kepartian yang mencorakkan Islam seperti yang kita mahukan. Ketiga, kalau kita lihat dan amati tulisan Presiden PAS itu, beliau membawa dalil yang banyak bahawa Islam mesti berkuasa. Saya katakan, saya tak menolak dalil-dalil yang ada itu kerana datang daripada Quran dan Sunnah. Tapi saya ingin ingatkan juga, ayat Quran suruh kita taat kepada Allah dan Rasul. Ayat Al-Quran bukan suruh kita taat pada parti yang mana parti itu tidak ada kemaksuman. Dan dalil-dalil itu bukan merujuk kepada mana-mana kelompok atau parti politik yang ada pada hari ini. Tak. Dan dalam sejarah Islam, pentadbiran orang Islam dengan segala kelemahan yang ada, ia diajar dengan satu asas konsep pentadbiran Islam. Konsep itu apa, sahabat-sahabat? Amanah, keadilan dan kelayakan. Jangan kita samakan Islam mesti ditegakkan bermaksud parti mesti dimenangkan. Itu dua perkara berbeza, sama sekali berbeza. Dan jangan kita dikelirukan dengan hal tersebut. Keempat, tentang sejarah para ulama. Ada yang gunakan hujah kononnya ulama silam arahkan untuk kita sokong politik parti ataupun parti politik. Saya jawab dengan jelas di sini. Ulama dahulu berdiri sebagai suara moral. Mereka menegur
Pemerintah bukan menjadi juru kempen politik kepartian. Itu tradisi ulama sebenar. Bebas, berani dan tidak terikat. Jangan pula kita, bila mereka ataupun kumpulan agamawan, sarjana itu menyokong kumpulan kita, mereka itu ulama yang sebenar. Bila para agamawan dan sarjana itu mula menegur kumpulan kita, ulama itu dianggap sebagai perosak agama pula, seperti parti atau kumpulan itu pada makam agama. Kelima, dalam artikel itu juga menyentuh isu RUU 355 dan hudud. Saya ingin katakan syariah bukan hanya hukuman-hukuman yang ada. Syariah juga keadilan di mahkamah, memerangi rasuah, menutup ketirisan, menjaga maruah rakyat, memastikan pemimpin amanah. Itu syariat Islam juga. Kalau kita sempitkan Islam kepada satu simbol sahaja, kita sedang mengecilkan agama yang sifatnya luas. Dan Islam itu bukan projek poster, Islam adalah projek peradaban dalam sesebuah umat dan masyarakat. Keenam, tentang naratif yang diangkat, kami dizalimi kerana kami adalah pejuang Islam kerana Islam. Saya fikir mereka kena sangat berhati-hati dengan hujah ini. Jangan mudah untuk ditulis, jangan mudah untuk diangkat bahawa itu adalah mereka. Kerana dalam Islam, dizalimi tidak menjadikan seseorang itu maksum. Berjuang bagus, tapi tak menjamin semua tindakan kita atas nama perjuangan itu mesti betul. Tak. Kerana kebenaran itu diukur dengan prinsip, bukan sejarah penderitaan semata-mata. Kalau tidak, semua kumpulan politik boleh mengaku kami paling Islam. Akhir sekali, saya ingin tekankan satu perkara yang besar untuk kita semua. Islam tidak menjadi tinggi kerana slogan. Islam menjadi tinggi kerana akhlak dan kejujuran serta kemampuan para pemimpin dalam kepimpinan mereka. Kerana pemimpin yang amanah, Islam terangkat. Kalau pemimpin itu adil, Islam dihormati. Kalau pemimpin itu jujur, Islam dipercayai. Tapi kalau agama dijadikan perisai politik, rakyat bukan makin dekat dengan Islam, mereka menjadi semakin muak. Dan kesimpulan yang mudah di sini, saya sudah tentu menghormati pendirian dan pilihan politik PAS, khususnya Presiden PAS dalam sistem demokrasi kita. Yang saya tentang adalah monopoli Islam oleh mana-mana parti politik. Saya tidak memisahkan agama daripada politik. Saya memisahkan agama daripada manipulasi dan eksploitasi politik kepartian. Dan ini saya yakin lebih mendekati dengan maksud maqasidus syariah. Kalau kita benar-benar menyayangi Islam, jangan tunggang dan jangan manipulasi agama untuk menang pilihan raya dan sekadar menarik pengundi. Gunakan kuasa untuk menangkan keadilan dan kejujuran. Terima kasih.